Kita biasanya melihat secara amnya bahawa kereta yang kita gunakan setiap hari menggunakan petrol dan etanol. Tetapi apabila kita bercakap tentang lori dan mesin berat, diesel menjadi pilihan utama. Tetapi kenapa kita menggunakan diesel untuk jentera berat? Hai pencinta kejuruteraan, hari ini kita akan membongkar satu misteri yang mungkin anda pernah tertanya-tanya apabila melihat sebuah jengkaut gergasi beraksi atau sebuah traktor membajak di ladang. Kenapa mesin-mesin yang begitu hebat ini, yang boleh mengalihkan gunung dan mengubah landscape, hampir selalu menggunakan diesel sebagai bahan api? Ia bukan kebetulan, dan jawapannya melibatkan gabungan fisik, kimia, dan kejuruteraan. Tapi sebenarnya, apa itu diesel dan apakah ciri-ciri utamanya? Que o tornam tão especial. Diesel, juga dikenali sebagai minyak diesel, ialah sejenis bahan api fosil yang diperoleh daripada petroleum mentah, sama seperti petrol. Namun, ia melalui proses penapisan yang berbeza, menghasilkan komposisi kimia yang sedikit berbeza. Salah satu ciri paling ketara ialah ketumpatannya. Diesel lebih tumpat daripada petrol, yang bermaksud untuk isi padu yang sama, ia mengandungi lebih banyak jisim dan ketumpatan tenaga yang lebih tinggi. Ini antara faktor utama yang menjadikan diesel pilihan bagi aplikasi berkeperluan tinggi. Selain itu, diesel mempunyai takat nyala yang lebih tinggi, menjadikannya kurang meruap dan, dalam keadaan tertentu, lebih selamat untuk dikendalikan dan disimpan berbanding petrol. Tetapi bagaimana perbezaan ketumpatan tenaga antara diesel dan petrol ini memberikan kelebihan kepada jentera berat? Bayangkan anda perlu membawa beg galas yang sangat berat. Anda perlu makan untuk mendapatkan tenaga bagi membawanya. Jadi jika anda hanya mempunyai snack kecil atau satu pinggan makanan penuh, yang mana satu akan memberikan anda lebih banyak tenaga untuk tugasan itu? Jika anda memilih pinggan makanan, anda betul. Dengan bahan api, ia juga serupa. Oleh kerana ia lebih tumpat, 1 liter diesel mengandungi kira-kira 10 hingga 15% lebih banyak tenaga berbanding 1 liter petrol. Ini bermakna, untuk melakukan jumlah kerja yang sama, enjin diesel perlu membakar isi padu bahan api yang lebih sedikit. Bagi mesin yang beroperasi selama berjam-jam, menggerakkan beban yang sangat besar atau menggali bertanah, kecekapan tenaga ini adalah faktor penentu yang memberi kesan langsung kepada jarak operasi dan kos operasi. Ia seperti mempunyai tangki bahan api yang memberikan lebih banyak kilometer atau lebih banyak jam kerja dengan jumlah bahan api yang sama. Sekarang, satu lagi perkara yang sangat penting ialah torque. Dan untuk mesin berat ini, torque pada putaran rendah adalah sangat penting untuk prestasi. Jadi, bagaimana diesel menonjol dalam aspek ini? Baiklah, torque ialah daya kilas, iaitu keupayaan enjin untuk memutar sesuatu atau untuk mengenakan daya putaran. Dalam mesin berat seperti traktor, jengkaut atau kren, apa yang penting bukanlah kelajuan maksimum, tetapi keupayaan untuk bergerak atau mengangkat beban yang sangat berat dari keadaan pegun atau pada kelajuan yang sangat rendah. Enjin diesel direka untuk menghasilkan torque yang lebih tinggi pada putaran enjin yang lebih rendah, iaitu tanpa perlu meraung atau memecut terlalu banyak. Ini sangat penting untuk memulakan dengan beban berat mendaki cerun curam dengan lori yang syarat muatan atau menggali lubang yang dalam. Keupayaan untuk memberikan kuasa kasar ini secara serta-merta dan secara konsisten, tanpa memerlukan enjin beroperasi pada putaran tinggi, ini adalah salah satu kelebihan terbesar diesel dan salah satu sebab utama ia dipilih. Tetapi adakah kecekapan dan torque yang lebih tinggi ini benar-benar diterjemahkan kepada penjimatan bahan api dan kos operasi harian? Sudah tentu, ya. Gabungan ketumpatan tenaga diesel yang lebih tinggi dengan keupayaan enjin diesel untuk menghasilkan torque tinggi pada putaran rendah, menghasilkan kecekapan bahan api yang lebih baik, terutamanya ketika membawa beban. Manakala enjin petrol mungkin memerlukan putaran yang lebih tinggi untuk mencapai kuasa puncaknya, sekaligus menggunakan lebih banyak bahan api. Dalam proses itu, enjin diesel memberikan kuasa yang diperlukan dengan cara yang lebih santai dan menjimatkan. Bagi syarikat yang mengendalikan armada jentera berat,
di mana penggunaan bahan api mewakili sebahagian besar daripada kos operasi, kecekapan ini diterjemahkan kepada penjimatan yang besar dalam jangka masa panjang. Kurang berhenti untuk mengisi minyak dan setiap liter bahan api dimanfaatkan dengan lebih baik bermakna produktiviti lebih tinggi dan kos setiap jam kerja yang lebih rendah. Dan adakah enjin diesel benar-benar lebih tahan lama dan kukuh berbanding enjin petrol? Ada orang kata enjin diesel boleh tahan sepanjang hayat kenderaan. Sebenarnya ya, dan itulah salah satu fakta utama tentang enjin diesel. Enjin diesel dibina untuk menahan keadaan kerja yang jauh lebih berat. Enjin diesel beroperasi dengan nisbah mampatan yang lebih tinggi berbanding enjin petrol yang memerlukan komponen yang lebih kukuh dan berat seperti blok enjin yang lebih tebal, aci engkol yang lebih kuat dan batang penyambung yang lebih tahan lasak. Pembinaan yang tahan lama ini menyebabkan enjin diesel biasanya mempunyai jangka hayat yang lebih panjang dan memerlukan kurang penyelenggaraan sepanjang penggunaannya walaupun digunakan secara berterusan dan intensif. Jadi, di manakah kita boleh melihat keunggulan diesel ini dalam kehidupan seharian kita? Contohnya memang banyak dan boleh ditemui di mana-mana. Fikirkan tentang ekskavator gergasi yang membentuk tanah di tapak pembinaan, traktor yang menyediakan tanah, menanam dan menuai, pada kren yang mengangkat struktur setinggi berpuluh-puluh meter, pada lori kargo yang mengangkut barang ke seluruh negara, pada bus yang membawa kita ke tempat kerja, dan juga pada penjana kuasa yang memastikan bekalan elektrik di kawasan terpencil atau sekiranya berlaku gangguan pada rangkaian elektrik. Dalam semua situasi ini, keperluan untuk kuasa yang kuat, ketahanan dan kecekapan di bawah beban berat menjadikan enjin diesel pilihan yang jelas. Ia adalah enjin yang menggerakkan ekonomi, pembinaan dan pertanian menjadi tulang belakang kepada banyak industri. Dan apa yang menjadikan diesel begitu andal untuk operasi berterusan dan di bawah beban paling berat? Kebolehpercayaan adalah faktor kritikal dalam mana-mana operasi industri atau pembinaan. Mesin yang terhenti bermakna kerugian. Enjin diesel direka untuk beroperasi dalam jangka masa yang panjang, selalunya 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa sebarang kegagalan. Pembinaannya yang kukuh digabungkan dengan keupayaan untuk mengekalkan prestasi yang konsisten di bawah beban maksimum menjadikannya ideal untuk persekitaran di mana gangguan bukanlah satu pilihan. Sama ada di Lombong, di pelabuhan yang sibuk atau di ladang, keupayaan enjin diesel untuk beroperasi tanpa henti memberikan kuasa yang diperlukan adalah sangat bernilai. Enjin-enjin ini memang sangat lasak, direka untuk menahan tekanan dan terus berfungsi apabila enjin lain sudah menyerah. Namun, adakah diesel hanya mempunyai kelebihan sahaja? Atau adakah terdapat cabaran dan kekangan yang perlu kita pertimbangkan? Sudah tentu ada. Tiada teknologi yang sempurna dan diesel juga mempunyai kelemahannya. Secara sejarah, enjin diesel dikenali sebagai lebih bising dan disebabkan itu, pelepasan bahan pencemar telah menjadi satu kebimbangan yang ketara. Enjin diesel cenderung mengeluarkan lebih banyak oksida nitrogen dan bahan zarahan berbanding enjin petrol. Namun begitu, kejuruteraan moden telah membuat kemajuan untuk mengurangkan masalah-masalah ini. Teknologi seperti penapis zarah diesel, sistem pengurangan katalitik terpilih yang menggunakan Arla 32 dan suntikan eletrônica de alta pressão telah memurangkan pelepasan dengan drastik, menjadikan enjin diesel masa kini jauh lebih bersih dan cekap berbanding generasi terdahulu. Walaupun begitu, kos permulaan enjin diesel biasanya lebih tinggi dan penyelenggaraan, walaupun kerap, boleh menjadi lebih mahal apabila diperlukan. Itu belum lagi biodiesel yang mereka campurkan ke dalam diesel kita. Di sini di Brazil, di mana saya sudah buat satu video yang kononnya mesra di saluran ini, saya beritahu betapa teruknya benda itu yang mereka masukkan ke dalam tangki dan menyusahkan pengguna. Jika Anda sudah sampai di sini dan suka dengan video ini, jangan lupa untuk melanggan jika belum melanggan. Tekan butang suka dan aktifkan loceng notifikasi. Dan jika Anda rasa kandungan kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi ahli untuk membantu kami terus menghasilkan kandungan di platform ini. Dan diingati, dalam video-video kami,
Dan jika Anda ingin tahu lebih lanjut tentang kursus yang kami cadangkan, imbas kod QR di sebelah sini atau klik pautan di dalam deskripsi video untuk mendapatkan pelbagai peluang membangunkan pelbagai kemahiran. Ia akan memberikan kelebihan dalam kerjaya profesion Anda. Dan Anda? Pernahkah Anda terfikir tentang semua sebab ini? Mesin berat berkuasa diesel yang mana paling mengagumkan Anda? Tinggalkan komen Anda di bawah, kongsikan pengalaman Anda dan kongsi video ini dengan rakan-rakan serta keluarga Anda. Di sebelah sini ada 2 pilihan video menarik yang Anda perlu tonton untuk menambah pengetahuan dan meneroka rasa ingin tahu Anda. Dan jika Anda ingin menyokong kami, tinggalkan tanda suka, langgan saluran ini, aktifkan loceng pemberitahuan dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran ini. Itulah dia para pencinta kejuruteraan, salam hormat dan jumpa Anda di video seterusnya.